Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk video pada kali ini, saya nak maklumkan kepada anda semua mengenai promosi terkini ya, Proton untuk bulan Oktober 2025. Okey, jadi ada beberapa model yang sangat menarik lah promosi yang ditawarkan oleh Proton untuk bulan ni. Jadi yang mana anda teringin nak beli Proton tu, ini adalah bulan yang terbaik lah pada saya. Satu, sama ada takut kehabisan stok. Yang kedua, takut promosi tu dia tak sambung lah nanti. Okey, jadi yang paling menarik pada saya adalah model Saga ya, Proton Saga. Okey, jadi sebelum ni Proton dia jarang bagi diskaun ya untuk Saga sekarang. Kalau anda perhati untuk 1-2 tahun kebelakangan ni, Proton Saga yang model VVT ni Proton dia jarang bagi diskaun. Kalau dia bagi pun dalam 1000-2000 macam tu saja. Salah satunya sebab dia nak jaga harga market second hand lah, dia tak bagi harga Saga terlalu murah. Nanti anak-anak trade in apa semua jadi lebih makin murah lah, Yuska ataupun apa-apa company yang ambil kereta tu ambil kereta anda nanti. Okey, dan satu lagi, Saga ni dia sebenarnya dia akan keluar model baru dijangka penghujung tahun ni atau awal tahun depan macam tu. Tarikh sebenar kita tak sure lagi. Dia akan menggunakan enjin barulah, dikabarkan enjin model X50 ya, 1.5. Harga kita tak sure, mungkin mahal sedikit, tak pasti lagi sebab harga official belum keluar lagi. Okey, jadi yang mana tu yang nak pakai Saga harga marhain, inilah waktu yang paling tepat sekali. Okey, anda nak tahu berapa diskaun yang Proton tawarkan bulan ni? Okey, jadi diskaun yang ditawarkan untuk Proton Saga adalah sebanyak RM4,000 ya, RM4,000 untuk pendaftaran sehingga 31 Oktober 2025. Okey, jadi jika anda dapat lihat Saga dia ada yang masih lagi dijual sekarang ada 3 spek, iaitu Standard Auto, Premium Auto dan juga Premium S Auto. Model manual sudah ditamatkan pengeluarannya hampir 1 tahun kata silap saya. Okey, jadi Proton Standard Auto ni, Saga Standard Auto ni harga sekarang RM40,000. Tolak RM4,000 dah jadi RM36,000 sahaja, plus-plus lah bergantung kepada insurans. Monthly dia lebih kurang RM429. Jadi anda dah tak perlu nak bayar muka dah. Kalau sebelum ni, kalau yang standard ni dia punya down payment pun dekat RM4,000. Jadi gunakan rebate RM4,000 tu untuk bayar anda punya down payment 10%. Jadi monthly dia sama macam kalau anda bayar down payment 10%, RM429 lebih kurang bergantung kepada interest bank. Okay, kalau RM36,000 ni kereta apa yang anda boleh dapat? Kalau kereta baru sekarang adalah Beza 1.0 manual, harga RM36,000. Baik anda ambil Saga terus. Saga 1.3 dan juga model auto, gearbox auto. Kemudian kita tengok pula model Premium Auto, 1.3 Premium Auto. Kalau di atas jalan lebih kurang RM43,000 plus lah. Campur insurans apa semua, tolak dengan RM4,000 dah jadi RM39,000 plus. Saga 1.3 Premium harganya lebih kurang sama dengan Azia G, Azia 1.0G yang harga RM40,000. Tapi ni Saga 1.3, ada bonet apa semua dan juga model pertengahan premium yang ramai orang cari. Anda nak Saga premium ke anda nak Azia G yang masih kosong lagi? Kalau saya pastilah Saga premium ni lebih berbaloi. Bulanan dia lebih kurang RM462 saja. Okay, jadi rebate RM4,000 tu boleh buat guna bayar down payment. Dan yang model yang paling ramai orang tunggu sekali lah adalah Premium S ya, Saga Premium S. Harga di atas jalan lebih kurang RM46,000 plus. RM46,000 plus. Rebate RM4,000 dah jadi RM42,000 plus sahaja. RM42,000 plus ni kereta apa boleh dapat? Okay, Azia X RM41,000 lebih. Yang ni Premium S full spec RM42,000 plus. Beza RM1,000 lebih dapat Saga yang ada bonet yang full spec yang cantik, engine 1.3 dan lebih murah berbanding Beza 1.3 Premium X yang harga lebih kurang RM46,000 lebih kurang, RM46,000 plus. Beza Premium X. Ni Saga Premium S RM42,000 plus. Bulanan lebih kurang RM495, tak sampai RM500 pun. Jadi ini adalah satu
tawaran yang sangat berbaloi jika anda berminat untuk memiliki Proton Saga, jadi terus dapatkan bulan ni. Dan khas untuk saya punya subscriber, saya ada extra rebate yang saya nak bagi kepada anda. Yang ni kena WhatsApp tu saya lah, kena PM tu saya, nombor seperti tertera di video ni lah. Dan juga macam biasalah saya akan bagi tinta jenama Raytag Raytag ada waranti selama 5 tahun. Harga kalau anda pasang sendiri harga RM1,000. Okey. Satu tawaran yang sangat berbaloi lah untuk anda semua. Okey, jadi untuk model-model lain pula, Persona ada rebate RM3,000, Iris RM1,000, S70 RM8,000, X50 RM4,000, X70 RM10,000 dan juga X90 RM10,000. Dan kalau anda beli kereta dengan saya, bulan ni saya bagi extra rebate kepada anda. Ada extra, sangat menarik. Anda kena PM saya direct. Anda PM saya direct, saya bagi extra rebate kepada anda. Okay, anda klik kat bahagian description kat bawah ni, saya dah sediakan link untuk anda tonton ya, spesifikasi Proton Saga Standard, Premium dan Premium X macam mana kat bahagian description. Okey, jadi macam mana nak berurusan dengan saya? Sangat senang sahaja. Okey. Yang pertama, kita akan berurusan melalui online. Anda WhatsApp saja saya di nombor yang tertera di video ni. Okey. Dan saya akan proses loan apa semua, saya proses. Agreement akan sign di bank berhampiran anda. Dan kereta anda akan ambil di dealer pilihan saya. Okey, jadi di area Lembah Kelang saya proses di dealer di Petaling Jaya. Kemudian di Pahang kita proses di Raub dan juga di Kuantan. Di Terengganu di Kemaman, di Kelantan di Kota Baru dan juga Gua Musang. Mudah saja urusan dengan saya. Okey. Jadi apa-apa pertanyaan boleh terus WhatsApp saya di talian yang tertera. Okey, jadi itu saja untuk video pada kali ini. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.